Salam sejahtera rakan-rakan sekalian, saya Lawin San, Speaker Dewan Negeri Selangor. Saya sekarang berada di Jarang Kaya, Kota Kinabalu, Negeri Sabah. Tujuan saya berada di sini adalah untuk membantu kempen pilihan raya Sabah bagi calon Pakatan Harapan khususnya daripada parti DAP. Pilihan raya Sabah kali ini adalah sangat penting bukan sahaja untuk orang Sabah tapi juga untuk seluruh negara Malaysia kerana keputusan orang Sabah akan menentukan hala tuju dan kembangan politik dan sosioekonomi negara tercinta kita. Oleh sebab itu, saya merayu dengan rendah dirinya pada orang Sabah dan pengundi Sabah supaya keluar mengundi pada 29 November nanti dan memberi sokongan padu pada calon daripada Pakatan Harapan khususnya daripada parti DAP. Saya dimaklumkan bahawa memang kali ini kita akan menghadapi cabaran yang sengit, tapi saya ingin memberi jaminan kepada rakan-rakan bahawa calon daripada Pakatan Harapan khususnya daripada parti DAP adalah mereka yang telah teruji berpengalaman dan ia pun terdapat mereka yang bukan calon lama, calon kali pertama tetapi mereka sebelum ini telah pun memberi perkhidmatan yang begitu panjang di peringkat akar undi sama ada sebagai pembantu di pusat khidmat ataupun sebagai ahli majlis di kawasan setempat. Oleh sebab itu, saya berharap mereka dapat diberi satu peluang untuk memberi perkhidmatan kepada orang Sabah, kepada rakyat Sabah dan membantu membina sebuah negeri Sabah yang lebih cerah. Dan apabila Sabah ada sebuah kerajaan yang baik yang boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan, saya pasti negara Malaysia akan juga akan menikmati hikmahnya. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih.